Hari ni Buah Mukhtar meninggal. Buah Mukhtar ni terkenal sangat ahli parlimen Kinabatangan. Kami ada tanah orang bagi rumah, tanah darsa untuk buat pondok darsa di Kinabatangan. Nak pergi pula nak tengok tanah tapi tolak habis lah. Proses pertukaran tanah. Lepas tu baru ni soalan Sayyidina Muhammad, kita tengoklah dia kempen. Dia ni ahli parlimen. Kawasan dia pun dia tak nak jaga. Nak jadi lagi ahli parlimen. Duk kata macam tu. Tengok dia mati malam Jumaat. No. Allahu Akbar. Tu kita tak kenal orang. Kita sangka macam ni, Tuhan buat macam ni. Bukan mudah nak mati malam Jumaat ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, payah nak mati malam Jumaat. Malam Jumaat ni apa kelebihan dia? Kelebihannya tak kena azab kubur. Tu hebatnya. Tok guru pun kadang-kadang tak mati malam Jumaat. No. Tuhan ikut suka dia, dia boleh buat. Dia nak ampun siapa, dia nak buat macam mana, semua hak dia. Hari ni lalu di TikTok saya, rupa-rupanya amalan dia tak tinggi zikir. Kalau duduk di dalam parlimen lah, dalam waktu orang bahas tu, dia pegang tasbih. Tak reti nasib orang ni, yang Tuhan nak atuk ni kita tak reti. Sebab itu nak dalam sebuah hadis Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam Muhammad, seseorang yang Tuhan telah tulis kalau dia ahli neraka, seumur hidup beramal dengan amal ahli syurga, tapi di hujung umur dia beramal dengan amal ahli neraka, masuk neraka. Kalau Tuhan tulis seorang tu penghuni syurga, seumur hidup dia beramal dengan amal ahli neraka, di akhir hayat dia beramal dengan amal ahli syurga, masuk syurga. Dan kata apa Tuhan? Bukan hak kita, hak dia. Cuma kita minta ya. Kita minta, ya Allah bagilah aku mati baik. Dia panggil husnul khatimah, mati baik. Itu yang kita minta. Allah Ta'ala ghalibnya bila mana dia nak bagi kita masuk syurga, dia jalankan kita jalan untuk masuk syurga. Allah SWT. Begitulah juga kalau dia nak bagi seorang tu masuk neraka, dia akan menjalani jalan untuk masuk neraka. Na'udzubillah.